Okey, sistem rekrutmen WWE kat luar negara ada pelbagai cara. Yang pertamanya adalah NIL. NIL adalah program WWE di mana diorang rekrut atlet-atlet berbakat yang muda, yang baru habis belajar, yang diorang rasa memang ada potensial untuk jadi WWE superstar. Sekarang ni NIL dia tak tengok wrestler amateur saja. Dia tengok sukan-sukan lain macam sprinting ke, hurdle ke, cheerleading ke, bodybuilding ke. Apa saja sukan yang korang excel, WWE akan scout daripada situ. Selain daripada itu, WWE juga ada scout-scout lain untuk usia indie scene. Indie scene iaitu wrestler-wrestler yang dah start ada nama lah secara domestik iaitu di USA. Dan juga ada scout untuk tengok wrestler-wrestler daripada level antarabangsa sekali. So dia lebih kepada scout. So yang paling penting ialah korang kena bina nama, reputation, dan daripada situ kemungkinan besar scout boleh cari korang lah. Kalau nak sampai level WWE, sejujurnya sangat susah. Sebab korang bayangkan kita bandingkan industri pro wrestling dengan industri apa-apalah kat dunia ni kan. So bayangkan contoh korang nak jadi seorang pakar motivasi. Contoh, saya bagi contoh So kalau jadi pakar motivasi kat Malaysia ni bukan mudah sebab terlalu ramai yang nak cuba jadi pakar motivasi. So what can you do untuk stand out untuk jadi seorang pakar motivasi yang berjaya? Itu contoh. Tapi itu baru dalam Malaysia saja. So kalau sampai level WWE, korang kena stand out against beribu potential wrestlers yang lain. So macam saya, Alhamdulillah, saya dah berjaya stand out. Bukan saja di Malaysia, bukan saja di Asia Tenggara, bukan saja di Asia Pacific, tapi dah sampai masuk market USA. So I'm one step closer. Saya dah berada di ROW, iaitu dalam WWE ID system. So I'm just one step closer of getting signed to WWE. And untuk sampai ke level ni makan masa 10 tahun. 10 tahun. Dan bukan tu je. Kalau korang tengok rutin saya, memang saya live, breathe like a pro wrestler. Saya jaga makanan, saya training minimum 4 hingga 6 jam setiap hari. Kalau korang kenal saya, memang you will see that I live my lifestyle seperti seorang professional athlete. And it needs to be done. Sebab ramai orang bila nak sampai satu level yang elite, dia banyak alasan. Oh, saya tak cukup masa, saya tak cukup duit, saya tak cukup ni dan sebagainya. Oh, saya penat, saya sakit. So if you want to become on an elite level, memang korang kena push boundaries korang. Because kena faham yang kalau if you stop training, if you stop living like an elite, kemungkinan besar korang akan dicantas begitu saja oleh kompetitor-kompetitor yang lain. WWE ni jujur dia tak pandang badan saja. Kalau korang badan cantik macam mana pun, tapi kalau seni pro wrestling tu tak ada, diorang takkan pandang pun. Percayalah benda ni. Saya sendiri pernah dengar, saya borak dengan scout WWE ni, dia tengok wrestler-wrestler bila ada badan, tapi contoh dia tengok footwork pun tak betul, dia tengok basic psikologi pun tak betul, dia terus macam tak habis budak ni, macam tu. So dia level sampai macam tu sekali. So it's not just about building a physique, tapi dia kena lebih mendalam lagi daripada segi your mechanics need to be good, your ring psychology needs to be good, karisma kena ada, kena pandai perform, kena pandai psikologi penonton. So kalau korang tengok WWE sendiri pun bukan semua sadar, bukan semua besar. In fact, siapa yang berjaya, the top guys, kalau tengok badan diorang memang ada badan because it's part of the package, tapi tak semestinya siapa yang badan paling cantik atau paling besar, dia lah the top guy.